Soalan seterusnya, saya cuba buang sifat-sifat mazmumah seperti pemarah, ujub, hasad, dengki, tapi susah sangat rasa. Kenapa begitu? Sifat mazmumah ni satu sifat yang keji ada dalam diri kita, yang wajib kita kena buang. Contohnya dia kata dia ni pemarah. Memang pemarah ni ada belaka, tapi sikit banyak je. Caranya kita kontrol. Marah ni kita berguna, dia macam pedang. Pedang ni kalau tak berlaku peperangan, simpang. Berlaku peperangan, buat keluar. Marah gitu juga. Jangan marah kerana nafsu, marah kerana agama, marah kerana Allah. Orang kata kita bodoh, bodoh salah kira dia. Jangan marah. Tu kata kita, tak ada rugi apa. Tapi kalau dia hina Nabi, buat keluar marah. Di situ tepat kita marah. Faham? Dia hina agama, tak boleh. Ni tak boleh. Toleransi. Mu kata aku qamam, mu kata aku tak bagus, mu kata aku leceh, tak ada masalah. Jangan kata Nabi aku, jangan kata Tuhan aku, jangan kata agama aku. Situ aku kena keluar marah. Pedang buat keluar untuk berperang. Jadi kalau kerana nafsu, nak marah ke bini, nak marah ke anak lah. Kalau boleh lah, kontrol sikit. Nabi ajar cara kontrol. Marah daripada api. Apa? Pasal marah yang tak betul daripada syaitan, iblis. Iblis daripada api. Innama tutfi'un nara al-ma'. Nabi kata hanya yang memadamkan api hanyalah air. Maka siapa yang berasa marah, ambil wuduk. Tak percaya terang. Nak marah sangat dia ambil wuduk, sejuk sikit. Nabi ajar. Terang dulu. Ataupun Nabi kata dalam hadis, siapa yang sedang berdiri, duduk. Kita rasa nak marah dengan kawan kita duduk. Kurang marah. Marah ni di dalam darah. Dalam darah. Bila kita berdiri, semua sendi-sendi terbuka. Jadi nak marah. Bila kita duduk, ada orak yang berlipat. Jadi darah perjalanan perlahan. Nak duduk marah, duduk, rasa nak marah lagi, tidur terlentang. Tak marah lah. Boleh terang, tak percaya. Kita masuk, bos pejabat kita, awak mari sini, saya nak tahu kenapa awak buat macam ni. Kita kata, bos, ambil wuduk, duduk. Tak percaya terang. Dia marah juga, bos, menerap. Dah ni gurau-gurau juga, betul-betul juga. Jadi cuba buanglah, latih. Apa jua pun kalau kita latih, dia jadi pandai. Mu tengok orang putih dia main macam-macam permainan tak? Sokang tu hebat-hebat dia main. Adakah dia pandai selalu? Tak, latihan. Tu menyanyi tu, melatih tu. Bukan boleh jadi gitu selalu pandai. Berlatih dulu, nyanyi dalam bilik air, dalam telaga, nyanyi dalam tong. Training sama.